Kabar-kabar angin lah, rumors. Kalau tak kawan semua kan, kabar-kabar angin harus kita tahulah. Dengar apa-apa rombakan kabinet ni akan melibatkan seorang mufti untuk dilantik sebagai Menteri Agama. Kan? Itu tu bagus kan. Bagi saya itu pandangan yang bagus. Apa mufti ni dia tidak terbabit pada mana-mana parti politik. Kan? Jadi lebih ada keharmonian tu di situ. Tidak berpihak mana-mana pihak. Dan ini juga saya nak bercakap lah kan. Bagi mereka-mereka yang di luar sana, bagi YB yang di luar ni, tolong suarakan kepada Menteri Besar ataupun Ketua Menteri. Kita minta setiap esko agama jangan dipegang oleh orang politik. Ya. Macam ni 9 dah. Esko agama dipegang oleh atau Tok Min. Banyak jawatan dah, kerja dia banyak. Jadi esko agama ni kita panggil mufti yang pegang. Jadi apa-apa masalah merujuk kepada mufti. Sebab mufti ni tidak berpihak kepada siapa-siapa. Ya. Jadi parti-parti lain ni tak boleh nak campur. Tak nak mesti campur. Kan? Itu lebih baik. Ya tak? Ya. Apa yang saya fikirkan lama lah kan. Saya fikir lama. Kenapa mufti, esko agama ataupun menteri agama ni tidak dilantik daripada mufti. Situ. Sebab mereka lebih memahami. Oh, nanti ada pula yang cakap mufti kerja banyak. WB tu kerja lagi banyak. Kadang-kadang pegang jawatan esko tu, esko ni, esko tu, esko ni. Banyak jawatan dia nak pegang. Mufti ni sebagai esko agama dia memantau. Dia membantu. Itu tak boleh. Jangan buat. Tak boleh. Walaupun ada untuk penting politik tak boleh. Itu mufti. Tapi kalau orang politik pegang sebagai esko agama ni, payah kita nak kan, kita nak menilai itu payah. Bukan kata mereka tak elok, tak, mereka pun agama Islam juga. Tetapi adalah lebih baik mufti yang tidak terlibat dalam mana-mana politik menjadi esko agama. Itu lebih bagus. Saya rasa cadangan saya ni mungkin dapat pandangan ramai lah. Mungkin dapat sokongan ramai lah rakyat-rakyat Malaysia ni. Kan? Kita tak nak ada salah faham, ada pandangan serong antara orang ni, penyokong ni dengan penyokong ni. Kau boleh lah, kau parti tu, kau mentah, kau lantik lah orang kau. Kita tak nak yang macam tu. Kita nak apa ni katakan mufti sebagai esko agama ni, apa kita dia muktamad. Itu lebih baik kan. Dia pegang jawatan mufti, dia pegang, dan esko ni dia ada orang bawah dia. Bukan dia yang pegang semua pun. Dia bawah dia akan suruh buat macam mana, dia akan kaji kan. Itulah tugas orang esko agama. Kan? Jadi akan lebih baik perjalanan agama Islam kita di Malaysia ni ke depan. Bagaimana kawan? Like, comment and share, dan tolong support.